kita cuci ni, waktu pembedahan, rasa sentuhan tu dah ada. Cuma sakit tu tak ada, jangan risau. So kalau ada rasa sentuhan apa semua tu, jangan takut. Tu biasa. Jom, kau gini. Sekarang saya akan buat satu pembedahan. Okey, pembedahan yang kita akan buat ni sebabkan oleh kecederaan di kawasan lutut. So, pesakit ni ada kecederaan ACL iaitu anterior cruciate ligament, PCL partial untuk posterior cruciate ligament, dan juga dia ada meniscus injury. So, pembedahan yang saya akan buat ni adalah pembedahan artroskopik, yang bermakna pembedahan ni kita akan buat melalui hanya menggunakan kamera ataupun scope, bukannya open method. Maksudnya kita tidak perlu membuka besar untuk dia punya sendi lutut tu. Dan apa yang kita akan buat untuk pembedahan ini, kita akan buat ACL reconstruction surgery. Maksudnya kita buat semula ACL dah. PCL tu mungkin thermal shrinkage bergantung kepada tahap kecederaan dia, dan juga meniscus tu kita akan repair. Kebaikan pembedahan artroskopik ni ialah dia punya luka kecil, dan disebabkan oleh luka yang kecil tu, maka dia punya tahap kesakitan selepas pembedahan adalah kurang berbanding dengan pembedahan open method. So nanti saya akan tunjukkan waktu kita melakukan pembedahan ni. Okey, alright, stay tune, tunggu selepas ni. Bye. Nampak? Bukan ligamen yang terputus, nampak? Nampak? Berkecai-kecai lah. Okey, sekali kita akan tengok, kita akan tanam sana, nanti dia akan kemas. Besar, alhamdulillah. Okey? Okey, so daripada apa yang kita buat pembedahan tadi adalah ACL dia putus. So kita buat ACL reconstruction menggunakan hamstring graft. Selain daripada tu, PCL dia kita buat thermal shrinkage. Lateral meniscus dia white zone tear. So apa yang saya buat adalah saya buat arthroscopic debridement untuk dia punya lateral meniscus. Dia ada medial plica yang menyebabkan dekat adjacent impingement dia punya medial femoral condyle. Yang tu medial femoral condyle dia nampak cartilage dia memang teruk, berbulu. So apa yang saya buat tadi debridement dan thermal shrinkage dekat kawasan tu, dan medial plica tu saya excise. So selepas kita buat pembedahan yang ni, selalunya daripada apa yang kebanyakan saya buat ni, esoknya insya-Allah pasien boleh berjalan tanpa tongkat. Kemudian dia kena mengikuti sesi fisioterapi, dan recovery untuk kecederaan yang macam ni selalunya mengambil masa lebih kurang 6 minggu ke 3 bulan. Sebab apa? Sebab kalau ikutkan untuk pesakit berjalan, sebab tu saya kata 6 minggu dan ke 3 bulan. 6 minggu tu untuk pasien berjalan, membuat aktiviti secara biasa, tak ada apa-apa masalah, selalunya akan okey. Tak ada sakit, tak ada locking, lutut stabil. Tetapi kenapa ada range ke 3 bulan? 3 bulan tu adalah untuk pesakit kembali kepada dunia sebelum dia cedera. Maksudnya untuk aktif dan melakukan aktiviti lasak. Macam contohnya dia nak hiking, jogging, maraton, bermain bola sepak, badminton. Selalunya saya akan bagi masa selama 3 bulan dengan cara saya melakukan agresif fisioterapi punya sesi lah. Okey.